tengah hari. Hari ini aku kak masak menu banyak bak kutih babi. Aku bisa beli babi Cina. Tu ya babi. Babi isi ya campur ngau tulang. Tu yang perempah bak kutih. A1. Campur ngau kulat cendawan. Tu. Tahu krill. Tu tahu krill. 2 gigi bawang borak. Sos tiram. Kicap pekat. Kita nak masukkan air ke dalam periuk. Kita tak merebus ke isi. Okey, masukkan air ke dalam periuk. Kita akan merebus isi jani. Nyalakan sapu gas. Jadi aku kat muka rempah bak kutih. Dalam tu bisi 2 itik rempah. Tapi aku kau nak sitik aja. Nanti babi kita manyuh boleh kita nak 2 itik rempah. Untuk babi mimit je aku masuk. Aku ambil senok dulu. Ni senok kenapa? Senok tu lah. Baik. Lagi ayam puai air tu warna celum. Banyak baru ku nabak ke 2 gigi bawang borak. Okey. Buka-buka periuk tu hangat dah tu. Okey. Bismillah bismillah mandara dekat kakiku. Baru kita nak bakar isi jali kita. Oh amoy cantik, mukamanya lawa. Penuh. Penuh tu no. Apa? Nama tu? Darah. Kita gaul dia guys. Supaya dia bercampur dengan rempah dia. Busai-busai. Gemuk main tu. Air udah resap, baru kita masukkan kicap. Baru kita nak sos tiram. Ikut rasa gerimpung. Baru aku nak bakar lada putih. Baru ya air warna celum. Okay, cukup. Banyak baru aku nak bakar garam daun bicin. Daun bicin. Tu garam. Okey. Girau baru. Okey, semua bahan tu dah dicampur itu. Jadi kita kau nganti ya
selama 15 minit ke 20 minit out, baru ia mansau, isi ia pun lembut. Okey, aku buka tutup dulu. Kita ganti dulu out. Bahan tu paling last sekali lagi. Diisi ia dah lembut, dah mansau semua dah. Baru kita nampak tahu kering atau mushroom. Cendawan kita itu. Kita sudah lama menunggu dia selama 15 ke 20 minit. Jadi kita nak masukkan cendawan, mushroom dengan tahu kering. Okey, kita nak masukkan. Ini bahan-bahan yang paling last sekali. Kita masukkan. Cendawan pun masukkan juga. Kita masukkan cendawan, mushroom. Wah, kanya jangan girau. Tutup lah janganmu yang lelak lagi. Ya. Baru bercampur semua sekali. Isi daging cendawan dengan tahu kering, mushroom. Kita tutup guys. Okey. Tu dia kita punya bak kuteh sudah masak. Mari kita tengok. Cukup sedap, cukup nyamai, kayang. Inilah resepi saya bak kuteh apai imi. Nah guys, apa kita ke selalu meda YouTube aku tu. Anang dah like, comment, share and subscribe au apai imi family channel. Bye bye. Ini sudah aku tahu ya. Aram makai. Dekat makai. Makai keladi tu. Keladi.